Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu paparan carta angin permukaan. Dapat diperhatikan pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin dari arah timur laut dengan kelajuan sekitar 20 sehingga ke 40 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini. Berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, aktiviti melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut, termasuklah aktiviti-aktiviti di pelantar minyak, terutamanya di kawasan yang telah ditandakan dengan warna merah ini. Dan amaran ini masih lagi berkuat kuasa sehingga ke tengah malam nanti. Baiklah, seterusnya kita lihat pula imej kemeradar bagi tinjauan cuaca semasa. Dan dapat diperhatikan pada ketika ini keadaan cuaca dilihat cerah dan tiada hujan di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, dengan keadaan cuaca mendung dilihat hanya berlaku di sekitar pesisir pantai Rompin dan jangka boleh memasuki hujan tidak lama lagi. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca hujan dilihat lebih tertumpu di kawasan perairan negeri Sarawak dengan keadaan cuaca hujan dilihat sedang berlaku melibatkan bahagian Kuching, yang mana kita jangkakan keadaan hujan ini boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi. Bagi petang nanti pula, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca yang lembap boleh berlaku di kebanyakan tempat melibatkan di negeri Sabah dan juga Sarawak. Manakala di semenanjung Malaysia pula, keadaan cuaca hujan serta ribut petir dijangka boleh berlaku pada lewat petang ke awal malam melibatkan bahagian pantai barat semenanjung Malaysia, itu melibatkan negeri Perak, negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di negeri Johor. Dan juga suka untuk saya ingatkan keadaan hujan serta ribut petir ini boleh mengakibatkan banjir kilat, terutamanya di kawasan-kawasan berkedudukan rendah dan juga kerap banjir. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Baiklah, ini sahaja yang boleh saya kongsikan dengan anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, X dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan Khairatul Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.